Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini kami akan menemubual dua orang penganut agama Hindu untuk mendapatkan pemahaman tentang kepercayaan dan amalan dalam agama mereka. Hari ini kita bersama Saya Trisha Marimaran, saya agama Hindu, saya berumur 21 tahun. boleh saya tahu awak menganut agama Hindu berapa lama? Dari lahir sampai sekarang dah 21 tahun lah, saya menganut agama Hindu. Okay. Jadi kita teruskan kepada soalan pertama, iaitu dalam agama Hindu bagaimana konsep Tuhan difahami secara asas? Secara asasnya Tuhan ialah paling utama untuk kita. Kalau apa-apa pun kita kena serak kepada Tuhan lah. Kalau buat baik ke dosa pun kita kena minta maaf ke Tuhan. Kalau dosa tu, kalau macam mana nak cakap, dia tersalah ke, boleh minta maaf lah. Tapi kalau dosa tu memang tahu dosa tapi buat, Tuhan takkan forgive you macam tu. Okey, jadi soalan yang kedua, apakah kitab suci yang menjadi rujukan utama? Bhagavad Gita. Bhagavad Gita itu ada semua benda yang berlaku masa zaman lama tapi boleh kait dengan zaman kita sekarang lah. Dia boleh rujukan untuk apa-apa yang awak nak jawapan pun dia boleh bagi jawapan untuk awak macam tu. Okey. Seterusnya, apakah nilai atau ajaran yang paling penting dalam agama ini? Yang paling penting kalau agama Hindu dia mengenai moksha. Kalau awak hidup, kalau dah mati awak kena menuju ke arah moksha. Moksha tu kalau awak buat baik awak akan surrounding dengan budaya yang buat baik dekat lepas dah meninggal macam tu. Jadi yang terakhir, adakah terdapat makanan yang halal atau haram dimakan dalam agama Hindu? Kita tak boleh makan daging lembu sebenarnya, tapi ramai yang tak tahu pasal itu. Sebabnya lembu tu untuk kita dia suci. Kita anggap dia sebagai Tuhan. So memang kita haram untuk makan lembu. Jadi itu saja interview kita pada hari ini. Terima kasih. Hai Iswaran, boleh perkenalkan nama, umur dan sekarang anda menganut agama apa? Okay, nama saya Iswaran, saya berumur 21 tahun dan saya penganut agama Hindu. Okey, berapa lama tempoh anda menganut agama tersebut? Dari saya lahir. Okey, saya ada 4 soalan. Okey, soalan yang pertama, dalam agama anda, bagaimanakah konsep Tuhan difahami secara asas? Okay, dalam agama Hindu, kami faham Tuhan sebagai satu, tapi ada banyak perwatakan dia. So ikut ni lah. So untuk belajar, untuk duit ada perwatakannya. So gitu. Okey, faham. Okey, seterusnya, apakah kitab suci yang menjadi rujukan utama? Kitab suci agama Hindu adalah Veda. So Veda tu paling atas, paling asas. So yang lain tu dia akan ikut Veda, dah akan buat buku baru. Tapi Veda tu tak boleh tukar langsung lah. Okey, seterusnya, apakah nilai atau ajaran yang paling penting dalam agama ini? Nilai dan ajaran tu yang paling penting lah hormat. Hormat tu dari segi semua, walaupun benda tu satu pokok pun kita kena hormat juga. Macam tu juga manusia agama lain semua kita kena hormat. Dan yang terakhir, adakah terdapat makanan yang halal atau haram dimakan dalam agama anda? Ada. Kami kalau ikutkan tak boleh makan lembu. Dia bukan sebab haram, tapi dia sebab terlalu suci. So kita tak boleh, macam kita tak boleh betray. Sebab lembu tu kita akan anggap sebagai Tuhan juga. So kita kita nak sembelih Tuhan sendiri. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih kerana sudi luangkan masa.